Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercakap tentang satu lagi masalah yang sangat biasa, iaitu sakit lutut. Terutamanya bila umur sudah masuk 40 tahun ke atas. Ramai orang fikir sakit lutut itu normal sebab umur. Tetapi sebenarnya ada sebab yang lebih mendalam. Untuk faham sakit lutut, kita kena faham struktur sendi. Sendi lutut terdiri daripada tulang, rawan dan cecair pelincir. Rawan ialah lapisan lembut yang melapisi hujung tulang. Fungsi rawan adalah untuk menyerap hentakan dan mengurangkan geseran. Bayangkan dua batu bergeser tanpa lapik. Cepat rosak. Tetapi kalau ada span atau getah di antara batu itu, geseran berkurang. Rawan itulah span tersebut. Masalah bermula bila rawan menjadi nipis ataupun rosak. Keadaan ini dipanggil osteoarthritis. Kenapa rawan rosak? Antara sebabnya berat badan berlebihan, kurang pergerakan, radang dalaman, kecederaan lama, proses penuaan. Jangan anggap sakit lutut sebagai perkara biasa. Ia adalah tanda badan sedang meminta perhatian.